Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam UTM Sanjungan Bangsa. Hari ini 14 Mac 2026, kita sama-sama meraihkan satu detik bermakna bagi Universiti Teknologi Malaysia, universiti yang kita cintai, iaitu ulang tahun ke-54 Universiti Teknologi Malaysia. Sejak 1972, UTM terus unggul melahirkan bakat global untuk keperluan negara dan dunia. Sebagai sebuah institusi pendidikan dan penyelidikan yang unggul, UTM kini bersedia melangkah jauh ke fasa baharu melalui Pelan Strategik Universiti Teknologi Malaysia Ascend 2030 bagi menempatkan universiti ini dalam kedudukan 100 terbaik di dunia. Ini adalah perjuangan yang telah digagaskan oleh kepimpinan yang terdahulu. Kita akan terus sambung untuk memastikan universiti ini berada di dalam kedudukan 100 terbaik dunia. Justru itu, sempena ulang tahun ini, marilah kita bersama-sama memperkukuhkan tekad untuk memacu kesohoran universiti, berbekalkan semangat dan slogan baru kita, iaitu menginovasi penyelesaian lestari. Kita akan terus mencipta teknologi dan inovasi demi kesejahteraan dan kemanusiaan sejagat, sejajar dengan falsafah Universiti Teknologi Malaysia, kerana Tuhan untuk manusia. Selamat menyambut ulang tahun ke-54. UTM menginovasi penyelesaian lestari kerana Tuhan untuk manusia.